Adakah anda tahu rawatan kemoterapi boleh menyebabkan simpanan telur anda habis lebih cepat daripada yang disangka? Sebelum ini, doktor fikir kemoterapi hanya merosakkan telur yang sedang aktif dalam overi. Tetapi kajian terbaru menunjukkan kemoterapi juga boleh membangunkan telur yang sedang tidur. Bila telur ini terbangun, kemoterapi boleh musnahkan mereka juga. Ini bermakna kedua-dua telur aktif dan telur tidur berisiko. Jadi, simpanan telur dalam overi boleh berkurang lebih cepat. Setiap jenis ubat kemoterapi juga ada tahap bahaya yang berbeza. Contohnya, cyclophosphamide lebih berisiko. Kalau anda perlu jalani kemoterapi, berbincang dengan doktor seawal mungkin. Pilihan seperti pembekuan telur, pembekuan embrio atau simpanan tisu overi boleh bantu lindungi kesuburan anda. Rancang awal untuk peluang mendapatkan anak pada masa depan.